Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Izin kami dari kelompok kami ingin menyampaikan sebuah atau ingin mempresentasikan sebuah tajuk, yang mana presentasi itu bertajuk Toxicity dalam Komunikasi Digital, Analisis Etika melalui konsep tahallili dan sabar. Kita mulai saja dengan pengenalan. Pada era digital masa kini, media sosial dan berbagai platform komunikasi telah menjadi sebagian dalam kehidupan harian masyarakat. Walaupun teknologi memudahkan masyarakat, penyebaran maklumat dan hubungan antara manusia, ia juga membuka ruang kepada berbagai bentuk komunikasi negatif seperti kata-kata kasar, fitnah, bully, penghinaan, dan penyebaran kebencian. Fenomena ini dikenali sebagai toxicity dalam komunikasi digital, yang bukan sahaja memberi kesan kepada individu, malah turut menjejaskan keharmonian masyarakat. Islam sangat mentitik beratkan adab dan etika dalam berkomunikasi. Setiap muslim dituntut untuk menjaga lisan dan tutur katanya, sama ada secara bersemuka maupun di alam maya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu lin-nasi husna," dan berkatalah kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Selain itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu kajian ini akan menganalisis toxicity dalam komunikasi digital berdasarkan dua konsep utama akhlak Islam, yaitu tahalli yang bermaksud menghiasi diri dengan sifat menjaga tutur kata, serta sabar, yaitu kemampuan mengawal emosi dan bertindak dengan hikmah ketika berhadapan dengan provokasi. Penerapan kedua-dua konsep ini diharapkan dapat membentuk komunikasi digital yang lebih beretika, harmoni, selaras dengan tuntutan syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufiq Bishwilwi. Saya daripada program Syariah Fatwa. Ini saya nak bentangkan tentang definisi toxicity. Okay. Toxicity adalah tingkah laku, ucapan atau tindakan yang bersifat negatif dan memudaratkan orang lain. Dalam komunikasi digital, ia merangkumi mesej, komen atau kandungan yang mengandungi penghinaan, kebencian, gangguan, ancaman dan perlakuan tidak beretika. Dan ia berlaku melalui media sosial, aplikasi pesanan, forum, blog dan platform digital. Dan ia menyebabkan tekanan emosi, konflik sosial dan kerosakan hubungan antara pengguna. Seterusnya, bentuk-bentuk toxicity dalam komunikasi digital. Antara yang kita boleh lihat adalah yang pertama, ucapan kebencian, ini hate speech. Sebagai contoh, menghina atau mendiskriminasi individu atau kumpulan. Dan biasanya ucapan menghina ini terhadap kaum, agama, bangsa serta jantina. Seterusnya, bagi kepada yang kedua adalah bully cyber ataupun cyberbully. Sebagai contoh, penyebaran fitnah, mesej ancaman dan penghinaan di media sosial. Yang ketiga kita boleh lihat pada trolling. Ini sengaja membuat komen provokatif untuk mencetuskan kemarahan. Seterusnya bagi keempat, ini penghinaan dan
serangan peribadi, iaitu menggunakan kata-kata kesat atau sindiran yang melampau. Dan tujuan kata penghinaan ini adalah untuk menjatuhkan maruah individu. Seterusnya pergi kepada penyebaran berita palsu, yakni menyebarkan maklumat yang tidak benar dan disahkan. Dan cara penyebaran ini adalah melalui media sosial dan aplikasi pesanan, ataupun contohnya macam Facebook ke TikTok, kita sebar berita-berita palsu lah. Lepas seterusnya pada penyebaran kandungan provokatif. Ini kandungan yang sengaja membangkitkan kemarahan atau kebencian. Jadi contohnya seorang ni dia buat satu mesej atau pesanan yang dikata kaum ni menghina kaum ni. So dia akan menyebabkan dia melakukan provok terhadap kaum tersebut. Jadi kaum A dengan B ni akan bergaduh disebabkan provok dari individu tersebut. Sebagai contoh, dia buat bentuk video ke gambar atau kenyataan sensitif. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Syarif. InsyaAllah saya akan membentangkan tajuk tahali dalam etika komunikasi. Okey, yang pertama kita masuk dalam kejujuran dalam komunikasi. Okey, kejujuran ini merupakan antara satu sifat mahmudah yang sangat penting dalam konsep tahali. Dalam komunikasi Islam menuntut kita bercakap benar dan menyampaikan maklumat yang sahih sekiranya dapat mengelakkan penipuan, fitnah dan penyebaran maklumat yang palsu. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kanu ma'as sadiqin. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Kita pergi ke poin yang kedua, iaitu lemah lembut dalam pertuturan. Tahli menekankan penggunaan bahasa yang sopan dan berhikmah ketika berkomunikasi. Pentuturan yang lembut dapat mewujudkan suasana harmoni serta mengelakkan salah faham antara konflik. Islam mengajar kita supaya memilih kata-kata yang baik walaupun kita menegur atau berhadapan dengan berbeza pendapat. Okey, kita pergi yang poin yang ketiga, iaitu menghormati orang lain. Dalam etika komunikasi Islam, setiap individu perlu menjaga maruah dan perasaan orang lain. Islam melarang perbuatan menghina dan mencela atau memperlekehkan seorang kerana ia boleh merosakkan hubungan sosial dan menimbulkan permusuhan. Okey, yang keempat, menyampaikan nasihat dengan hikmah. Tahli mengajar kita supaya nasihat dan teguran disampaikan dengan secara yang baik dan tidak menjatuhkan maruah orang lain. Pendekatan yang penuh hikmah dan kebijaksanaan akan menjadikan mesej atau dakwah kita lebih mudah diterima dan memberi kesan positif kepada pendengaran. Allah berfirman dalam Al-Quran, Auzubillahi Ud'u sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Maksudnya, serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Kesimpulannya, konsep tahali ini adalah etika komunikasi bukan sahaja membentuk akhlak individu tetapi juga membantukan mewujudkan komunikasi yang lebih beradab, harmoni dan berkesan dalam masyarakat. Okey, kita pergi ke seterusnya. Seterusnya, kepentingan tahali dalam etika komunikasi. Okey, pertama, tahli dapat mewujudkan hubungan yang harmoni kerana komunikasi yang berasaskan akhlak masmudah mampu mengeratkan hubungan sesama manusia dan mengurangkan salah faham. Yang kedua, tahli dapat membantu mengurangkan konsep konflik dan mengamalkan akan lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata serta mampu mengawal emosi ketika berinteraksi. Yang ketiga, sifat jujur, amanah dan bertanggungjawab dapat meningkatkan kredibiliti seseorang individu yang mempunyai etika komunikasi yang baik akan lebih mendapat kepercayaan dan penghormatan daripada masyarakat. Yang keempat, dalam era teknologi ini, media sosial pada masa kini, tahli sangat penting untuk membendung penyebaran berita palsu, fitnah dan kebencian yang semakin berluasus. Ayat ini menunjuk kesimpulannya,
tahlil bukan sahaja membentuk akhlak individu tetapi turut menyumbang kepada pembentukan masyarakat yang lebih harmoni, beradab dan bertanggungjawab. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Hidayat bin Muhammad Nizam. Nombor metrik saya 0262 103 102. Baik, insya-Allah hari ini saya akan menerangkan tentang konsep sabar dalam kawalan emosi. Yang mana kalau kita tengok sabar ni dalam Islam dia bukan sekadar menanggung kesusahan, tapi dia juga merupakan satu mekanisme untuk kawalan emosi. Yang mana kita ni kalau kita bersabar, Allah menghendaki kita untuk mengawal emosi daripada dorongan nafsu dan juga mengawal tindak balas yang negatif. Okey, konsep sabar ni dia merupakan salah satu daripada kekuatan rohani yang mana benda ni menyeimbangkan akal dan juga iman dalam menghadapi cabaran hidup. Dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan bahawa orang-orang yang sabar ni Allah ada dengan dia. Yang mana seperti mana yang Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-153. Manakala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru minal iman. Rasulullah menekankan bahawa kekuatan yang sebenar ialah kemampuan untuk mengawal diri ketika marah, bukanlah seseorang yang kuat dalam berperang ataupun bertumbuk. Okey. Dalam era komunikasi digital ni, sabar ni dia menjadi benteng yang utama untuk menghadapi fenomena toksik seperti buli cyber, fitnah dan ujaran kebencian. Macam yang kita tahu, zaman-zaman yang kian moden sekarang ni, banyak orang dekat social media, orang kata sanggup untuk spread hateness ataupun sebarkan kebencian kepada seseorang. Dan kalau kita duduk dekat tempat orang tu, mungkin kita tak boleh rasa apa yang dia rasa. Tapi kalau benda tu sendiri kena kat kita, kita diajarkan oleh Islam untuk bersabar. Okey. Baiklah. Dengan kecerdasan emosi, sabar membantu individu menilai keadaan secara rasional, mengelakkan konflik serta mencegah penyebaran berita palsu. Daripada sudut psikologi pula, sabar ni dia mengurangkan tekanan dan juga meningkatkan kesejahteraan mental. Yang mana makin sikit yang kita balas, makin tenang hidup kita. Dalam kerangka tahalli, sabar ni menjadi asas akhlak terpuji seperti hikmah, toleransi dan juga pemaaf. Sekaligus, benda ni melahirkan budaya komunikasi digital yang beretika, beradab dan selaras dengan nilai Islam. Baik, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Naufal bin Zulkifli dan saya akan teruskan pembentangkan daripada kawan-kawan saya. Baik, kita akan masuk kepada bab analisis dan statistik data kes buli. Baik, di sebelah kiri saya yang dapat kita lihat adalah statistik daripada berita sinar harian yang mana menunjukkan beberapa peningkatan dalam data kes buli lah, yang mana menerima 2,704 aduan dan 1,763 kandungan diturunkan. Jadi dekat sini daripada 2023 sehingga 2024 ada peningkatan dengan yang sangat drastik dan yang sangatlah tinggi. Baik, apa boleh dikatakan punca ataupun apa yang akan berlaku disebabkan kes buli tersebut? Yang pertama adalah ketirisan etika dan keperluan pendekatan yang holistik, yang mana ketirisan yang ini membawa maksud adalah kebocoran ataupun kurang dari segi etika pelajar, maksudnya daripada pembuli-pembuli lah, dan keperluan pendekatan yang holistik yang mana memerlukan satu pendekatan yang satu saja, menyeluruh, bukannya yang berasingan. Jadi dia akan membawa kemudahan kepada pelajar
untuk menerapkan etika dan akhlak-akhlak yang mahmudah. Sebenarnya apa yang akan berlaku daripada dengan kes buli ini tersebut adalah impak psikologi terhadap golongan muda, yang mana impak ini akan memberi sangat-sangat ketara kepada pelajar dan golongan-golongan muda lah, yang mana apabila golongan-golongan atasan ataupun sini dimasukkan sini ataupun orang yang lebih berumur melakukan perkara buli, golongan-golongan muda inilah yang akan melihat dan menilai perkara-perkara tersebut. Terusnya, ini adalah data daripada Universiti Malaysia Putra, yang mana di sini menunjukkan statistik pengguna media sosial, yang mana bermula daripada peringkat 1 tahun sehingga 21 tahun ke atas, dan bangsa-bangsa pengalaman yang pernah dibuli ataupun tidak. Jadi di mana lokasi dan mangsa buli, mengikut tahap pendidikan lah. Jadi sini menunjukkan statistik yang amat-amat menyedihkan ataupun sangatlah ketara bagi kita untuk yang melihatnya, yang mana pengalaman penggunaan media sosial pada peringkat umur 1 hingga 3 tahun pun sangat-sangatlah besar angkanya 151, dan seterusnya sehinggalah peringkat umur atasan. Jadi penilaian ni, data ini dibuat oleh Universiti Malaysia Putra. Terusnya bangsa Melayu 258, jadi sangat-sangatlah tinggi untuk penggunanya, dan responden, dan saya menunjukkan responden yang membalas data-data tersebut. Jadi adakah data tersebut menanyakan beberapa pernah mengalami buli ataupun tidak. Jadi peratusannya yang ya pun ramai juga, dan tidak pun amatlah tinggi. Kemungkinan ada yang menyorok dan ada yang tidak. Untuk lokasi bandar amatlah tinggi 33, dan seterusnya untuk peringkat-peringkat bawahan tahap pendidikan yang mana menerima buli adalah UPSR, PMR dan SPM. Jadi ada yang pernah mengalami buli pada peringkat-peringkat yang awal. Jadi apa yang berlaku ini disebabkan oleh tempoh pedahan media sosial dan keberangkalian buli cyber. Jadi bila ada pendedahan yang tinggi, jadi maka tinggilah keberangkalian untuk mendapat buli cyber tersebut. Nombor 2 adalah kekerapan keganasan cyber. Perkara ini sangatlah membawa impak kepada kita kalau keganasan ini memberi impak yang sangat kuat, sebab cyber adalah satu tempat kita melepaskan sesuatu, ataupun maksud saya di sini adalah untuk menenangkan jiwa, tapi ada orang yang salahkan guna untuk melepaskan amarah dia, jadi dengan melakukan buli-buli ini tersebut. Dan ketiga, keperluan imunisasi etika berdasarkan tahap pendidikan. Jadi setiap peringkat pelajar perlu ada sistem yang menerapkan tentang buli, yang mana cara untuk mengelak atau mengatasi buli tersebut, dan untuk memberi keterangan kepada pembuli-pembuli yang ada di luar sana, yang perkara-perkara ini boleh membawa kepada satu impak yang sangat besar. Seterusnya, kes sebenar yang pernah berlaku di Malaysia, yang mana saya bawakan dua kes. Yang pertama adalah
Maafkan saya, ada satu yang terlepas. Ialah satu analisis dan statistik data kes bullying. Lagi satu adalah daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, yang mana menunjukkan dekat sini bahasa-bahasa kesat ataupun bahasa-bahasa yang digunakan oleh pembuli-pembuli cyber ataupun bahasa-bahasa yang digunakan golongan-golongan muda zaman sekarang. Baik, dekat sini ada banyak sangat bahasa-bahasa yang tidak sopan ataupun lucah yang digunakan oleh golongan-golongan tersebut. Jadi boleh dilihat Melayu lelaki, perempuan, pelbagai bangsa lah boleh mengatakan menggunakan perkataan-perkataan tersebut. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Yang pertama, krisis identiti diri dan tingkah laku, yang mana mereka kadang-kadang melakukan perkara tersebut untuk menyorok identiti diri mereka. Perkara ini memang betul-betul berlaku, yang mana di realiti dan maya mereka berkelakuan lain. Nombor dua adalah normalisasi toksik dan hakikat security moral, yang mana mereka ni menormalisasikan perkara-perkara toksik tersebut yang boleh membawakan kepada penurunan moral tersebut. Nombor tiga adalah relevansi intervensi takhalli dan tahalli. Yang ini memberi keterangan, maksudnya perkara yang perlu kita menghiasi diri kita dan dengan perkara-perkara yang baik, supaya diri kita ni berfikir tentang perkara-perkara ini adakah baik ataupun buruk. Jadi kita sambung kepada kisah sebenar. Ini adalah dua kisah sebenar yang berlaku di Malaysia yang amatlah menyedihkan. Yang pertama, kisah buli lukis makhluk aneh kelar tangan di sekolah. Maksudnya pelajar tersebut telah dibuli dan telah dihina. Jadi pelajar tersebut melukis satu, orang kata, tempat dia bercerita ataupun menenangkan diri dia dengan melukis, iaitu orang membuli dia dengan mengatakan dia tidak cantik. Kalau dia cantik, mestilah ada orang puji, dan perkara-perkara yang tidak menyenangkan kita kalau kita melihat. Terusnya, kes Zara Kahdina yang mana amat-amatlah sedih dan amat-amat menyayat hati yang telah berlaku oleh pembuli-pembuli tersebut. Dan mangsa pun amat-amatlah sedih dengan perkara-perkara ini. Bila berlaku pada orang luar pun, kita pun sangatlah sedih bila melihat kes ini berlaku di Malaysia. Terusnya, aplikasi tahalli dan sabar dalam menangani toxicity. Yang pertama adalah aplikasi konsep tahalli mengekspresikan sifat terpuji, yang mana kita perlulah budaya tabayun ataupun orang kata silaturahim dan kebenaran tu perlu diterapkan untuk pelajar-pelajar tersebut, supaya tidak ada buli-buli perkara ini di mana-mana tahap pendidikan lah. Terusnya, penggunaan bahasa yang sopan dan berhikmah. Pelajar-pelajar ataupun golongan-golongan muda perlu menggunakan bahasa-bahasa yang sangat sopan lah, supaya tidak ada yang terasa dengan perkataan-perkataan yang digunakan. Terusnya, aplikasi konsep sabar, mengawal diri dan menahan amarah. Ini adalah perkara yang sangat-sangatlah utama kepada semua golongan, yang mana perlu menahan daripada amarah tersebut. Yang pertama adalah mengamalkan digital forcing, yang mana berhenti seketika melihat media-media ataupun menggunakan teknologi, yang mana kita luangkan masa dengan tidak menggunakan teknologi tersebut. Yang kedua adalah menahan diri daripada membalas toksisiti dengan toksik, yang mana orang menghina kita atau membuat toksik kepada kita, kita tidak perlu membalas dengan toksik. Kita hanya perlulah bersabar dan seterusnya berdoa kepada pembuli tersebut ataupun
aspek tersebut dengan berdoa supaya dia berubah. Seterusnya, terdapat beberapa cadangan. Yang pertama, mewujudkan zon bebas peranti, digital fasting, mana tidak menggunakan digital tersebut macam yang disebutkan tadi. Yang kedua, modul keibubapaan digital berasaskan akhlak, yang mana penggunaan ibu bapa perlulah mengambil tindakan kepada anak-anak mereka dengan penggunaan peranti yang bijak. Maksudnya memantau pergerakan penggunaan mereka ni ke arah yang mana, ke arah yang betul ataupun ke arah yang tidak benar. Yang ketiga adalah pewujudan komuniti cyber guardian, sukarelawan digital, yang mana sama saja, tapi kita perlu memantau dari segi penggunaan media tersebut. Bila seseorang sedang dibuli atau dikecam secara berjemaah di media sosial, yang mana kita perlu melihat perkara tersebut berlaku ataupun tidak dengan lebih secara detail. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Penutupan. Kesimpulannya, toxicity dalam komunikasi digital merupakan cabaran besar yang memberi kesan negatif kepada individu, masyarakat, dan keharmonian sosial. Islam telah menyediakan panduan yang jelas dalam membentuk akhlak komunikasi melalui konsep tahallili, yaitu sabar dan mengawal emosi ketika berhadapan dengan provokasi atau perselisihan. Dengan mengamalkan kedua-dua konsep ini, setiap individu mampu mewujudkan suasana komunikasi yang lebih sopan, berhemah, dan saling menghormati, sama ada di dunia nyata maupun di alam maya. Oleh itu, setiap penggunaan media sosial hendak senantiasa berfikir sebelum menulis atau berkongsi sesuatu, agar setiap perkataan dan disampaikan membawa manfaat bukan mudarat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqulu qawlan syadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Semoga kita semua dapat menjadikan media digital sebagai medan menyebarkan ilmu, kebaikan, dan kasih sayang, selaras dengan tuntunan akhlak Islam dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.